Sebab tu bila aku jumpa Perry Smith X102 Dust Mites Brush and Mop, aku terus rasa macam okay, ini memang alat yang aku perlukan. Siap ada dust mites brush dan boleh mop lantai sekali. Semua dalam satu, boleh bersihkan karpet, boleh bersihkan lantai dan boleh buat deep clean macam yang aku memang selalu cari. Bila kotak sampai, aku terus buat sesi unboxing. Kotaknya ringan, dalam dia tersusun kemas. Dia ada bermacam-macam kepala vakum yang seangkatannya. Bila pegang badan utama vakum tu, aku terkejut sebab seriously ringan, tak sampai 1 kilo. Rasa macam pegang botol air je. Lepas itu aku buat unboxing bersih kaki. Aku keluarkan kaki vakum dari kotak satu persatu, kemudian sambungkan bahagian mop pula. Kepala dust mites pun aku keluarkan. Aku test ketiga-tiga, vakum biasa, mop dan attachment celah. Semua ringkas, snap masuk dan terus lock. Tak payah fikir panjang. Bila aku mula cuba sedut habuk dekat kapet guna dust mites brush, ya Rabbi, puas hati bukan main.